Ramai orang ingat simpanan emas ini hanyalah untuk orang yang kaya sahaja. Dalam video kali ini, saya akan bongkarkan kenapa simpanan emas ini bukan hanya untuk orang kaya sahaja, tetapi boleh diamalkan, boleh disimpan oleh semua orang, tidak kira kategori mana sekalipun. Jom kita saksikan dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi yang masih belum mengenali saya Bayi Hakim Muhammad, pembimbing dan juga penyimpan emas yang tegar sejak tahun 2020 sampailah ke hari ini. Saya telah pun guide lebih 600 orang simpan emas dengan betul dan mereka berjaya kaya dengan simpanan emas. Untuk pengetahuan anda semua, video ini adalah salah satu daripada banyak video di dalam playlist saya, Simpanan Emas untuk Newbie. Anda boleh menonton playlist tersebut dengan menekan butang yang ada di atas ini. Okey, untuk menjawab soalan dan juga mitos yang mana ramai orang ingat emas ini hanyalah untuk orang kaya sahaja, jangan terperanjat. Sebab apa? Dulu saya pun berfikiran seperti itu. Saya ingat kalau kita nak simpan emas, kita kena jadi kaya dahulu. Tetapi benda ini terbalik yang sebenarnya. Sebenarnya, kalau kita nak jadi kaya, kita kena simpan emas. Jadi, untuk menjawab soalan, kalau emas ini bukan untuk orang yang kaya sahaja, siapakah yang boleh simpan emas? Golongan yang pertama yang akan mendapat manfaat yang besar dengan simpanan emas ialah orang yang makan gaji. Kenapa? Bagi orang yang makan gaji, simpanan mereka biasanya cukup-cukup sahaja di hujung bulan. Simpan awal bulan, hujung bulan korek balik, simpan sikit-sikit, lama-lama masih sedikit. Itulah masalah utama orang yang makan gaji. Saya berani cakap macam ni sebab saya dulu pun pernah kerja makan gaji. Dan inilah masalah yang terbesar bagi saya dahulu. Tetapi setelah saya kenal akaun emas Gap daripada Public Gold, saya mula simpan emas sedikit demi sedikit. Saya dapati simpanan saya bertambah banyak dan juga sukar untuk bocor. Mula-mula saya simpan 1 gram. Selepas tu saya tambah lagi 1 gram. Kemudian saya rasa nak tambah lagi 1 gram. Sehinggalah di dalam akaun emas Gap saya ada berpuluh-puluh gram. Di dalam akaun tersebut, kemudian barulah saya keluarkan item-item yang lebih besar, iaitu 1 dinar ataupun 5 dinar seperti yang ada di dalam tangan saya ini. Golongan yang kedua ialah orang yang buat bisnes. Bagi orang yang buat bisnes, tak dapat dinafikan mereka perlukan modal yang besar. Jadi, bagi orang bisnes yang mana ada simpanan yang tak nak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, modal bisnes tersebut sesuai untuk ditukarkan menjadi emas. Contohnya, item 5 dinar seperti yang ada dalam tangan saya ini, saya ingat lagi pada tahun 2020, saya beli dengan harga lebih kurang 5,500 untuk 5 dinar seperti ini. Sekarang, pada tahun 2026, saya baru tengok harga 5 dinar ini telah pun meningkat kepada lebih kurang RM11,000, menjadikan kenaikan melebihi 2 kali ganda. Cuba bayangkan kalau anda sebagai business owner, businessman di luar sana, simpan duit sebanyak 5,500 di dalam bank selama 6 tahun, agak-agak bank akan bagi tak duit tersebut beranak menjadi 2 kali ganda? Sudah tentu tidak. Tetapi anda akan dapat benda ini dengan simpanan emas. Ini adalah manfaat yang besar bagi orang yang konsisten menyimpan emas dan simpan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Golongan yang ketiga yang akan dapat manfaat yang besar dengan simpanan emas ialah orang yang tidak bekerja ataupun suri rumah. Bagi suri rumah yang tidak bekerja, mereka ada simpanan yang lebih melalui duit pemberian daripada suami ataupun ketua keluarga. Untuk suri rumah, alang-alang ada simpanan dan juga tidak mahu gunakan dalam jangka masa yang terdekat, saya sarankan tukarkan duit simpanan tersebut menjadi emas. Ya, betul. Saya tahu orang wanita biasanya suka barang kemas. Tetapi barang kemas dan juga gold bar dan juga dinar seperti ini mempunyai fungsi yang berbeza. Untuk pakai, untuk nampak cantik, barang kemas lebih sesuai. Tetapi kalau nak dapat untung dan juga kenaikan harga yang lebih banyak dalam jangka masa panjang, dinar ataupun gold bar seperti yang ada dalam tangan saya ini lebih berbaloi. Untuk faham lebih lanjut, boleh tonton video saya yang sebelum ini, iaitu perbezaan di antara dinar, gold bar dan juga barang kemas 916.
Jadi anda di luar sana rancang untuk simpan berapa banyak emaskah? Boleh tulis di ruangan komen di bawah. Dan bagi anda yang nak mulakan simpanan emas, saya ada sediakan panduannya di dalam video description di video ini. Anda boleh klik di bahagian video description dan tekan sahaja panduan di situ. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, cuba tekan like, subscribe, komen dan juga share supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat